Kita tak rasa sempit lah. Door pocket. Yang ni bahagian door cup seat belakang lah. Inilah gaya bila aku duduk. Dia punya seat ni memang panjang, dan bila aku sandar pun memang sedap, memang selesa. Decent driving, kau sebagai passenger aku rasa memang sesuai bila kau duduk bahagian belakang, lagi-lagi fabric kan. Dan ruang headroom yang luas, aircon memang directly rasa ke belakang walaupun ada tambahan rear aircon vent dekat sini. Memang selesa lah. Dia bentuk kereta sedan, tapi yang crossover ni membuatkan dia punya headroom tu rasa lebih luas. Kita tak rasa sempit lah macam kereta, kebanyakan kereta sedan yang biasa. So kalau kau cari kereta Toyota, line up Toyota yang lain daripada lain, yang memang nampak rare dekat Malaysia especially, dia sedan. Tapi dia punya sitting position macam SUV. Kereta yang korang patut tengok, Toyota Crown crossover hybrid tahun 2023, grade 5A. Jadi kalau korang berminat tekan kereta ni, korang boleh DM aku, ataupun korang nak tengok kereta ni secara dekat, nak rasa sendiri dia punya fabric tu selesa tak selesa, ruang belakang tu betul ke luas, ruang bonet tu adakah praktikal. Korang boleh datang dekat kita punya dealer dekat JLA Motorsport Permas Jaya.